Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teku. So kali ni aku sangat excited, aku nak unboxing sebuah telefon yang special guys. Nama dia adalah Nubia Neo 05 Max. Kenapa dia Max? Sebab ini adalah telefon bukan lipat yang datang dengan skrin yang paling besar di dunia, tak silap aku. Nanti kita sembang pasal skrin dia betapa besarnya, dan juga macam biasa jom kita unboxing tengok apa kita dapat dalam kotak, dan secara overall kita nak tengoklah spek-spek termasuklah skrin besar dia dengan harga ditawarkan best ke, berbaloi ke beli. Jom layan video ni. Let's go. So, telefon ni kan actually dia fokus lebih kepada gaming. Skrin yang besar, lebih puas untuk main game. Sebab tu dia collab dengan Delta Force. Ini karakter dia. Anyway, jom kita tengok dia punya memory kat sini. Besar tulis 20GB 8+12, ROM 256GB. Dan untuk warna dia, yang aku dapat ni adalah warna Cyber Silver guys. Warna silver. So, jom kita buka. Design warna kuning guys, sekali dengan warna hitam, memang clean, macam Poco sikit pun ada. Besar weh, besar gila. SIM pintul, dokumen. Casing jenis yang frosted yang terbuka tepi ni. Dapat juga dia punya screen protector, charger 45W, kabel USB Type-C ke Type-C 90 degree guys. So ini dia telefon dengan screen yang paling besar di dunia ni. Oh, besar gila guys. Super glossy dia punya design dia. Warna silver kat sini, warna hitam sikit. Uish, ni kalau tengok movie, main game memang sedap weh. Okay guys, aku nak setting dulu smartphone ni. Kita jumpa kejap lagi. Okay, aku perasan Nubia dia berikan gelaran pad phone pada telefon ni. Sebabkan saiz dia boleh kata in between saiz tablet dan juga saiz telefon. Let's say aku letak sini. Aku letak iPhone 17 Pro Max. Korang boleh tengok perbezaan dia memang ketara gila. Aku letak kat sini apa? Oppo Find X9 Ultra. Besar gila weh. Pro Max Ultra pun sebuah telefon yang aku rasa majority akan cakap besar. Apatah lagi Nubia Neo 5 Max ni. Besar gila. Okay, nak cerita pasal dia punya design ni, korang boleh tengok. Overall design memang nampak gaming, ada sentuhan warna biru-biru sikit kat sini. Dan juga kat sini ada tulisan Max, Born to Win, Nubia, Neo dekat sini kan. Ada macam chipset dekat sini, design kat sini. Dan juga ada logo mata kat sini, which is boleh kata signature Nubia lah. Dan actually tulisan Max dan juga mata ni adalah lampu yang korang boleh custom. Mata ni lampu RGB, yang ni lampu warna putih. Ini dia punya contoh dia guys. Okay, now kita nak pusing dan kita nak tengok dia punya skrin yang paling besar di dunia tu. Besar gila guys. Nampak? Dia punya bezel pun actually quite nipis juga, menjadikan dia memang penuh gila guys. Tangan aku yang besar ni pun tak dapat nak capai atas ni sebab besar gila. Ini tunjuk korang iPhone 17 Pro Max yang dah besar ni pun kalah dengan Nubia Neo 5 Max. Ini pula Find X9 Ultra pun kalah dengan Nubia 5 Max. Okay, untuk specs telefon ni, skrin dia actually sebesar 7.5 inci IPS LCD 120Hz dengan resolusi 1.5K. So kenapa LCD bukannya AMOLED? Aku rasa sebab kalau skrin besar macam ni, untuk guna jangka masa yang lama, tak ada masalah burn in macam AMOLED ke, lebih senang nak jaga, lebih reliable. Sebab tu dia letakkan LCD lah, senang jaga, kos pun rendah. Tapi still aku boleh kata IPS LCD dia kuat cantik juga. Cuma mungkin viewing angle dia tak solid sangat, tapi dari segi warna dia kuat cantik. Besar macam ni kalau lain social media mesti layan gila. Let's say kita buka Facebook, kalau kita tengok dia punya reels kan, sedap weh. Dan kalau kita nak tengok Netflix pun memang puas hati. Kita tengok anime kan, memang layan. Tambah lagi, telefon ni actually dia support dual stereo speaker. Dan dia jenis symmetrical. Maksudnya speaker sini belah kiri dan juga belah kanan ni actually sama kuat, sama besar lah. Okay, aku kena sembang juga pasal specs lain dia, bukan sekadar skrin saja kan. Pertama kita nak sembang pasal dia punya chipset. Chipset yang digunakan adalah MediaTek Dimensity 7100 5G. Performance aku boleh kata mid range yang mencukupi untuk daily usage korang.
Korang boleh tengok lah, let's say aku buka Facebook, dia punya loading time dia memang cukup laju lah, combine dengan RAM 8GB tambah 12GB, total 20GB, memang cukup lancar. Dan kalau aku nak sembang dari segi dia punya bateri pun besar, bukan yang paling besar dalam pasaran tapi cukup besar, iaitu 7100 mAh. Aku yakin dengan skrin yang besar ni, IPS LCD, mungkin boleh tahan dalam 2 hari macam tu lah. Dan dapat 3 hari susah sikit sebab dia skrin yang besar, makan bateri lebih sikit, dan dia pairingkan sekali dengan charger 45W fast charging, dan juga dia support reverse wired charging 10W, dan tak lupa dia support bypass charging lah. So maksudnya kalau kita bergaming tu, kita charge, telefon ni tak panas, power terus masuk kepada chipset tu untuk performance lah. Ok, macam aku cakap awal video tadi, telefon ni dia fokus lebih kepada gaming. Sebab tu kalau kita tengok pada bahagian tepi ni, dia ada shoulder triggers yang diberi nama Nubia Triggers 5.0, dan untuk versi Max ni dia sampai 990Hz frekuensi lah. Dia punya touch response dia memang super responsif. Maksudnya korang ada 2 extra button dekat sini, just tap saja untuk bergaming. Aku nak tunjuk korang sedikit gaming test kat sini. So kita tengok pada grafik untuk PUBG Mobile, kita boleh tengok yang telefon ni actually dia boleh pergi sampai smooth extreme lah, 60fps. By the way, telefon ni dia ada cooling system yang sangat besar. Tak salah aku paling besar dalam segmen mid-range dia, iaitu 30,000 mm2 cooling area lah. So cooling system dia ialah makin besar, so haba boleh spread out dengan lebih luas, menjadikan telefon ni lebih sejuk waktu korang main game berjam-jam. Ok, mungkin bila korang tengok aku pegang lama-lama, rasa macam tak besar mana, sebab ialah kan tangan aku besar kan. So aku just letak kat sini dia punya point of reference. Nampak? Besar gila. Ok, aku nak setting dia punya triggers dia. So aku buka kat sini. Ini game mode dia lah, macam-macam benda dekat sini. CPU, GPU. Dekat sini kita boleh tukar ke Rise. Ini boleh kata game mode untuk performance dia. Dan untuk triggers kita adjust. Sini atas ni korang boleh tekan untuk custom dia punya trigger dia. Ok, kita boleh letakkan yang kanan ni kat tembak, yang kiri ni pada aim. Kita boleh custom nak single tap ke long press dan sebagainya lah. Kiri aim, kanan tembak. Sangat responsif weh. Dan juga telefon ni ada gyroscope. Kalau kita buka ni, gyro ada, tak ada masalah. Yap, ada orang aim, tembak. Aim, tembak. Alamak, habis ammo. Ok, settle. Cepat datang. Ok, sepanjang dalam 10 minit main ni, belakang tak rasa apa sangat, suam-suam sikit-sikit saja. So aku suspect kalau main game sejam 2 pun memang masih lagi ok lah. Dari segi performance aku boleh kata ok dengan harga dia, performance sederhana. Dia bukanlah level flagship kan, apa pun masih lagi smooth lah. Ok, ada 2 lagi aku nak cakap pasal Nubia Neo 5 Max ni. Yang pertama of course dia punya kamera. Belakang ni ada kamera depth 2MP dan juga kamera utama dia 50MP. Dan untuk bahagian hadapan ada satu kamera selfie 16MP. So ini saya penggambar dan video yang komik menggunakan Nubia Neo 5 Max. Komen sikit, lawa ke tak lawa? Okay, so ini video sampel 10 ATP 30 bahagian hadapan dia. Ini not bad juga. Ok, akhir sekali nak cakap pasal dia punya software. So software yang telefon ni guna adalah MyOS. Software yang aku boleh kata not the best one in the market, tapi ok lah kan. Dia punya design dia sebenarnya agak old school sikit, vibe-vibe yang nampak lama sikit lah, macam 2-3 tahun yang lepas punya setting. Simple, mudah nak guna, tapi nothing yang menarik sangat lah actually, to be honest. Tapi dia ada AI, Nubia AI dia masih lagi ada, walaupun dia punya setting dia tak cantik sangat. Jadi guys, itu sahaja pasal Nubia Neo 5 Max, telefon dengan skrin paling besar di dunia. Phone bukan lipat je, besar gila. So macam mana, komen sikit menurut korang, adakah korang berminat untuk beli telefon ni semata-mata demi skrin yang gergasi, super gergasi ni? Boleh komen sikit menurut korang, like video ni kalau korang suka, dan subscribe YouTube channel Teku kalau video ni membantu korang. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Saya safe hati, bye bye.